Okey, jadi cara kita nak, install, Needle di dalam projek Unity kita, kita boleh pergi ke bahagian Asset, Import Package, Custom Package. Jadi kita cari package yang kita dah muat turun daripada website Needle, ini dia, Needle Engine Unity Integration. Ini adalah package yang dia bagi dekat kita. So, kita klik import dekat sini, kemudian kita tunggu proses installation ni, alright? Okey, bila anda sampai Windows macam ni, maksudnya dah selesai, kita boleh close. Kita boleh close dekat sini. Kemudian anda boleh nampak ada menu Needle Engine dekat sini. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Okey, kita pangkah. Okey, dekat menu Needle Engine ni, kalau kita klik, ada 3 benda yang penting dekat sini, iaitu Project Validation, Explore Sample dan Add Needle Engine Exporter to the scene. Okey, saya akan tunjuk 3 benda ni, Alright, yang pertama adalah, explore sampel. Jadi anda boleh explore sampel daripada sini. Okey, jadi ini adalah sampel yang sama macam di dalam website Needle, dan sini pun ada banyak projek yang kita boleh gunakan sebagai template kita lah. Okey, saya tutup. Kemudian, validation. Okey, setiap kali kita nak start projek, kita kena klik, bukan kena lah, saya rasa praktikal kita klik project validation. Okey, ini ada 5 proses. Dekat sini, okey, project validation ni sebenarnya dia nak check di dalam sistem kita dah ada tak komponen-komponen yang diperlukan untuk kita buat projek ni dah. Okey, yang first kali adalah setup. So, open EULA window, saya klik. Jadi, every time kita kena check ni lah. I agree to EULA. Kemudian kita login. Jadi, kita dah daftar akaun Needle kita sebelum ni. Klik login. Kita gunakan akaun yang kita daftar tu lah. Okey, klik login. Kemudian, kita tunggu. Dia tengah, saya punya tengah, okey. Okay, bila dah ni, dia hijau, okey. Kemudian get license ni tak payah klik sebab ini kalau kita nak subscribe, nak beli pro license baru kita klik. Okey, yang dua ni kita boleh klik fix map dan create export component. Okey, so tinggal satu sajalah. Kemudian kita boleh tutup. Okey, basically kita ada ruang kosong dekat sini. Kita nak tahu dia dah ada needle, kita tengok di dalam kita punya hierarchy, kita ada export. Ini kita panggil export, Needle Engine Project and Export. Kita tengok. Dia guna icon needle. Dan di dalam inspector kita ada komponen untuk export needle dekat sini. Okey. Jadi saya buat satu projek, satu lagi kita pergi ke file, new. Bila kita buat new seed, kita tengok kita ada template tambahan iaitu sandbox dan minimal. Okey. Jadi saya ambil sandbox untuk kita nak senang tengok. Saya just double click sandbox dan save. Jadi needle akan buatlah. Kita buat main nama dia. Okey, jadi dia akan create project template yang kita pilih tu, iaitu sandbox. Kita tengok kita dah ada Needle Engine sama macam tadi. Dekat sebelah kanan adalah kita punya export Needle Engine. Jadi apa perlu kita buat adalah kita klik button generate project ni. Okey. Bila kita klik generate project, dia akan mula setup kita punya sistem untuk running Needle Engine project kita di dalam web server. Okey. Jadi dalam tahap ni kita tunggu. Kita tunggu sampai kita punya web server dia launching. Okey. Jadi kita tunggu. Okey, bila dah berjaya, ada 3 benda berlaku dekat sini. First, dia akan tunjukkan projek web XR yang dia dah buat. Ini projek dia, kita tutup. Kedua adalah yang warna hitam ni, okey, kita ada konsol. Dia keluarkan konsol kat sini. Ini adalah kita punya local web server. Okey, ini adalah kita punya local web server. Jadi ini kita jangan tutup. Okey, kita minimizekan saja sebab ini local web server yang running dekat background. So kita jangan pangkah, kita just minimize. Kemudian dia akan keluar browser macam ni. Okey, so kita klik advance, kemudian kita klik proceed to. Jadi kita boleh nampak projek kita yang run di dalam browser kita lah.
Okey. Jadi ini browser kita. Okey, anda punya mungkin tak ada benda ni. Ini sebenarnya saya install satu lagi plugin, install dia punya, uh, viewer dia, editor dia. Okey, so saya tutup semula. So anda akan dapat, rupa macam ni lah. Okey. Jadi dekat sini apa yang anda boleh buat adalah anda boleh scan QR ni supaya anda boleh buka di dalam phone. Jadi bila phone anda support AR, anda boleh tengok projek ni di dalam AR. Kalau phone anda support VR, anda boleh, tengok projek ni di dalam bentuk VR cardboard. Okey. Dan kalau anda gunakan Quest, anda ada Quest, anda boleh klik open on Quest. Jadi projek ni akan, terus launch dekat Quest anda. Jadi anda boleh tengok di dalam Quest lah. Jadi dia ada 3 mode dekat situ. Kita boleh tengok dalam, desktop macam ni, kita boleh tengok dalam phone, atau kita boleh tengok dalam mode AR, kita boleh tengok dalam mode VR, dan kita boleh tengok dalam mode Quest. Okey. Jadi VR dengan Quest ni beza dia, Quest ni adalah VR standalone, yang VR satu lagi tu adalah cardboard. Okey. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kita akan sambung lagi di dalam, video. Terima kasih.